Dalam pasaran forex, pergerakan harga jarang berlaku secara rawak. Banyak pasangan mata wang bergerak bersama-sama atau bertentang arah disebabkan faktor ekonomi global. Hubungan ini dikenali sebagai forex correlation. Dalam video kali ini, kita akan fahami apa itu kolerasi, jenis-jenis kolerasi serta bagaimana ia membantu trader membuat keputusan yang lebih berdisiplin dan berasas. Forex correlation merujuk kepada hubungan statistik antara dua atau lebih pasangan mata wang sama ada mereka bergerak arah yang sama, bertentang atau tiada hubungan langsung dalam tempoh tertentu. Nilai kolerasi biasanya berada di antara negatif 1 hingga positif 1. Kolerasi positif berlaku apabila dua pasangan bergerak ke arah yang sama. Contohnya, Euro USD dan GBP USD sering bergerak sehala kerana kedua-duanya berkongsi mata wang USD dan ekonomi Eropah yang berkait rapat. Kolerasi negatif pula berlaku apabila satu pasangan naik, yang lain cenderung turun. Contoh klasik ialah Euro USD dan USD CHF. Ada juga pasangan yang tidak menunjukkan hubungan yang konsisten. Antara kolerasi yang sering diperhatikan oleh trader termasuklah Euro USD dan GBP USD yang bersifat positif, Euro USD dan USD CHF yang bersifat negatif, AUD USD dan harga emas, USD JPY dan juga US Treasury Yield. Kolerasi ini wujud kerana faktor ekonomi, perdagangan global dan aliran modal. Kolerasi tidak statik. Ia boleh berubah disebabkan faktor fundamental seperti data ekonomi utama seperti NFP, CPI dan GDP, polisi kadar faedah bank pusat, sentimen risiko global sama ada risk on atau risk off, dan juga krisis geopolitik atau keuangan. Sebab itu, trader perlu sentiasa peka terhadap kalender ekonomi dan keadaan pasaran semasa. Forex correlation membantu trader dalam beberapa aspek penting. Satu, dalam pengurusan risiko untuk mengelakkan overexposure pada pasangan yang berkolerasi tinggi. Nombor dua adalah pada pengesahan setup. Ini berlaku apabila beberapa aset menyokong arah yang sama. Nombor tiga adalah diversifikasi, iaitu tidak membuka posisi yang sebenarnya memberi risiko yang sama. Antara kesilapan biasa ialah menganggap kolerasi sentiasa kekal. Hakikatnya, kolerasi boleh berubah mengikut keadaan ekonomi dan fasa pasaran. Trader juga sering membuka beberapa posisi yang kelihatan berbeza, tetapi sebenarnya mempunyai risiko yang sama. Sebagai kesimpulan, Forex correlation adalah alat analisis tambahan yang sangat berguna jika digunakan dengan betul. Ia bukan untuk meramal harga, tetapi untuk memahami struktur pasaran dan mengurus risiko dengan lebih bijak. Teruskan pembelajaran dan gunakan data ekonomi dan sentiasa berdagang secara disiplin. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video edukasi yang seterusnya.